And then macam dapat connection like Iman Tarawih luar-luar ni semua? Satu memang tahfiz dia ada connection. Contohnya macam siapa yang ready bagi tahu nama, kita akan hantar. Contohnya macam Brazil tu. Macam Brazil tu dia orang hantar. So tapi kalau macam Brazil ni lain sikit. Bila kau yang willing, kira kau tak boleh nak demand lah. Kalau kau tak boleh nak demand berapa yang kau nak, faham tak? Macam kau tak boleh demand ke berapa kau nak? Contohnya kalau diorang cakap, contohnya macam Paris, aku cari sendiri. Macam aku dengan kawan aku cari. Macam mana cari? Macam ada kawan aku seorang, dia daripada Paris. Dia adjustkan. Dia daripada Paris? Ada seorang yang Paris. Oh ya, France? France. Wish. Tu Europe tu. Dia Mak Saleh ke dia France, India, Pakistan? Aku tak ingat dah. Tapi dia macam bukan India, Pakistan. Tapi dia ada jambang ke Kulit warna apa? Kulit putih. Memang kulit putih tapi ada jambang. Tapi sikit, jambang dia sikit. Okay. Tapi dia macam bukan Pakistan, Bangladesh. So kalau kulit putih maknanya memang pure European lah. Paris, France lah. So macam dia Sayang Oliver Giroud ni. Macam tu lah kulit macam tu? Tak. Tapi dia lagi putih. Lagi putih? Dia macam tak tahu lah. Aku tak tahu. Kalau macam pemain bola macam siapa lah kulit-kulit dia? Putih. Dia putih-putih lah. Putih-putih lah? Putih macam Kevin De Bruyne. Oh ya? Kevin De Bruyne. Uish. Lepas tu so dia adjustkan lah? Dia adjustkan. So macam kena hantar voice kau dulu. Dia nak dengar dulu kau baca macam mana. Okay, kalau dia cakap okay, kadang-kadang kalau baik dia akan tanya berapa kau demand untuk ni. Cakap okay, contohnya €1,000. Dia bagi lah €1,000 macam. Macam tu banyak ya, RM4,000 lah RM5,000 kak. Time tu RM5,000 lah. So macam masa tu macam best lah. Bagi diorang murah lah. Oh ya Yelah betul lah. Sebab RM1,000 kan. RM1,000 je. So kalau macam Paris tu aku enjoy lah. Paling best Paris lah. Paris, Brazil kat mana kau Imam? Brazil aku tak tahu kat Passo Fundo. Ush. Itu legit tu macam memang kampung lah. Kampung daripada hujung-hujung memang rasa tak macam dekat Brazil? Kau rasa macam negara rasa itu memang bahaya cakap Spanyol habis lah. Diorang Portugis Portugis Diorang cakap Portugis. Lepas tu surau dia masjid pun macam kecil gila. Macam dekat atas kedai macam ni je. Oh ya. So, diorang tak boleh nak masjid besar-besar. Yelah tapi macam ramai tak? Tak ramai. 2-3 staff lah. Yang tu tak boleh demand. So kau masa tu dapat berapa ringgit? Tu dalam 1,000 lebih duit diorang. Tapi duit diorang macam duit ringgit lebih kurang. So dalam 1,000 lebih duit kita kat. Tapi tu experience tu mahal tu. Ya, aku gila. Kau pergi jalan-jalan Rio de Janeiro tak? Tak, aku pergi Iguazu Falls. Iguazu Falls tak pernah dengar. Itu memang antara tempat famous lah. One of yang falls yang paling besar. Dia sebelahan dengan Argentina. Memang cantik gila kalau kau tengok Iguazu Falls. So korang sekali pergi pairing lah? Asalnya kami pairing. Kau pairing dengan siapa masa tu Brazil? Aku tak ingat lah. Dia daripada masa lain. Dia daripada masa lain. Negara lain juga? Tak, dia Melayu. Tapi dia daripada bukan Darul Ulum Zakaria. Dia lain. Okay, faham. Kenapa Paris best? Kau pergi PSG main ke macam mana? Tak, Paris tu sebab yelah bila diorang yang demand, kita pun macam kita tak macam perlu bekerja sangat. Faham tak? Diorang sediakan macam-macam. Sediakan diorang bawa aku pergi Disneyland. Oh ya? Bawa ke Disneyland, best gila. So masa tu kau pairing orang Melayu juga? Melayu. Itu sama-sama sekali. Sebab aku dengan dia plan kan. Actually yang daripada Paris tu kawan dia. So dia cari pairing. Aku cakap kawan dia tu bukan belajar sekali korang? Sekali. Cuma dia kelas dia, bukan kelas aku. Tapi dia rapat, dia boleh tolong lah, macam tu lah. Paris kat mana kan tu korang pergi? Paris dekat Villiers-sur-Marne. Aku tak tahu kah? Tak tahu kan. Jauh dengan Stadium Paris PSG. Aku tak tahu tu. Tapi aku tak fikir pun masa PSG ke apa. Aku tahu macam aku tahulah aku beli baju PSG semua. Tapi aku tak fikir nak pergi tengok ke nak pergi. Sebab kita kena settlekan 30 juzuk dulu. Imam khatam lah. Mesti lah. Brazil pun kami khatam lah. Memang. Kalau nak pergi kena imam khatam. Okay. Ini lain Malaysia dengan luar negara. Luar negara wajib. Sekecil-kecil surau khatam. Imam Tarawih Imam Tarawih tu khatam. Setiap hari mesti 1 juzuk. Kat Malaysia nak cari susah tu. Sebab itulah the reason kenapa. Okay lah, one of the reason orang ramai tanya aku. Ni korang boleh ni lah apply kan. Ramai tanya aku macam mana nak jaga Quran. Cara aku adalah khatam time tarawih. Ya doh.
Sebab tu aku daripada dulu kau tanya dia orang, tanya dia ni. Even tahun ni pun aku mencari imam tarawih dekat luar negara. Weh, aku cari kat tu. Aku cari cari luar negara, aku cari nak tempat khatam, tak jumpa tu. Kat Malaysia tak ada. Malaysia susah gila, aku rasa tak ada. Ada. Maybe ada. Ada. Sikit. Dia kat hujung kan. Kurban bujuk, kalau syarat nak dapat sijil syahadah, kalau 40 hari lepas habis syahadah, dan juga imam tarawih khatam. And diorang yang akan bagi tempat khatam. Okay. So aku dah pernah dapat tempat tarawih khatam. Cuma lepas aku habis tu, macam aku cakap, kita nak jaga Quran, so kita nak tempat tarawih khatam. Yes. Tak jumpa. Tak jumpa kan. Aku pun sama. Sendiri cari memang tak jumpa. Aku tahu. So cara dia adalah pergi luar negara. Luar negara semua khatam. And diorang mana ada nak lawan 20 ke 8. Mana ada, semua 20. Yo. Kat Malaysia dah 8. Tak ada dah. Semua 20 wajib kat sana. 20 rakaat. And tak ada orang caw pun lepas 8 rakaat. Tak ada. Yo. Tak ada. Kat sana tak ada istilah 8. Kalau kau start memang kau kena 20. Oh ya, kalau kau keluar tu orang panas speed Macam apa hal kau Kita bobok sikit perut sikit kan. Bagi tandas kau okay lah. Tapi mana ada. So itu cara dia sebenarnya. Sebab tu sekarang aku rasa macam Quran aku kurang. Sebab aku dah lama 3-4 tahun dah aku tak khatam yang luar negara kat ni. Aku macam ni tak jumpa. Macam ada yang macam bagi fake. Sebenarnya sebelum PKP aku dah diterima untuk pergi imam dekat UK, Croydon, London. Serius lah. Aku dah beli tiket dah. Aku dengan member aku. Member aku tu pun macam tak pernah. Croydon, London kan? London. Whoosh. So dahsyat. Tengok Arsenal baik. tapi dia jauh sikit lah daripada. Ya, but still London kan. Still London lah. So still boleh sebenarnya. So aku macam okay lah, best lah. Dah beli tiket semua, seronok kan. Mak PKP. Ya Allah, aku macam tak ada rezeki. Lepas tu tak apa kan. Dia cakap okay tak apa, kita boleh tundakan ke tahun depan. Pun PKP tahun depan lagi. pun tak boleh lagi. Lepas tu tahun depan dah tak boleh dah. Tiket tu dah tak boleh nak guna. Tapi kan asal macam aku tak tahu UK ke US yang aku tak pasti kan. Kenapa ada certain masjid dia akan request kena ada jambang. Bukan janggut atau jambang. Kenapa kan? So aku pernah try kat yang luar negara punya application kan. Betul. Dia suruh hantar video tapi dia nak ada jambang. So aku macam aku punya jambang tak full lagi ni. Macam mana? So tak dapat application Betul. tu. Kenapa kan? Lagi-lagi aku kan. Lagi-lagi macam first bila orang-orang luar negara ataupun sebenarnya diorang mau tu mazhab Hanafi. Haram yang cukup. Yes. Satu ustaz aku memang kalau nampak cukur memang kena dengan kau. Kalau kat sana haram memang teruk lah dia kena dengan kau. So wajib kena beli jambang and janggut kan. Tak boleh potong sikit pun. Lepas tu kedua lagi bila sama yang imam kan. Orang yang imam depan dia mesti nampak yang macam look tu ada contohlah. Sebab tu maybe one of the reason kenapa aku tak dapat tu sebab tu kau tak tahu. Tapi dia tak minta video time tu. Time tu dah lepas. Oh ya, maksudnya kau lepas tu tanpa video pun kau lepas. Tanpa video. So dia tak tahu appearance kau macam mana pun. Cumanya gambar lah. Gambar dia nampak je. Gambar dia okey lah. Gambar nampak je. Aku dah hantar pasport semua, dia nak belikan tiket. Okey dah settle. Member aku tu pun tak ada janggut semua. So macam okey alhamdulillah kan. Tapi bila lepas tu tak ada rezeki. Rezeki sampai sekarang.